Dalam sejarah tanah air, nama Tok Janggut kekal sebagai simbol keberanian rakyat Kelantan menentang penjajahan British. Tok Janggut atau nama sebenarnya Haji Hassan bin Panglima Mat Munas, berasal dari Kampung Jeram, Pasir Putih. Beliau merupakan seorang yang sangat dihormati kerana ilmu agamanya, kemahiran bersilat, dan keberaniannya. Penentangan Tok Janggut bermula apabila British mengambil alih pentadbiran Kelantan dan mengenakan cukai yang membebankan penduduk. Tok Janggut menolak pelantikan penjawat British, Encik Abdul Latif, sebagai pemungut cukai di Pasir Putih. Ketegangan memuncak apabila Tok Janggut enggan membayar cukai dan dianggap sebagai penderhaka oleh pihak British. Pada tahun 1915, beliau bersama pengikutnya melancarkan pemberontakan dan berjaya menguasai Pasir Putih. Kerajaan British bertindak balas dengan menghantar askar-askar dari Singapura untuk menangkap Tok Janggut. Dalam satu pertempuran sengit di kampung dalam Pupur, Tok Janggut gugur syahid dalam perjuangan. Mayatnya dibawa ke Kota Baru, digantung terbalik dan dipertontonkan kepada orang ramai sebagai amaran. Namun tindakan itu hanya membangkitkan lagi semangat rakyat menentang penjajahan. Hari ini, Tok Janggut dikenang sebagai wira bangsa yang berani menegakkan maruah dan kedaulatan tanah air. Kisahnya terus hidup dalam lipatan sejarah sebagai bukti bahawa keberanian tidak pernah mati.